Terdapat dua jenis utama kolesterol dalam darah kita, iaitu LDL dan juga HDL. LDL iaitu low density lipoprotein, sering dipanggil kolesterol jahat, tapi sebenarnya ia tak jahat pun. LDL berfungsi menghantar kolesterol ke seluruh badan. Yang bermasalah hanya berlaku apabila ia teroksida dan menyebabkan keradangan. HDL iaitu high density lipoprotein, kolesterol baik yang membantu mengangkut kolesterol berlebihan pulang ke hati untuk dibuang dan juga recycle. Jadi bukan LDL itu sendiri yang bahaya, tapi bila ia teroksida akibat diet tak sihat, ambil gula berlebihan, makanan proses dan free radicals akibat daripada merokok. Jadi jika kolesterol bukan punca utama, apakah sebenarnya punca ataupun penyebab penyakit jantung? Kajian menunjukkan bahawa keradangan dan rintangan insulin adalah faktor yang lebih besar berbanding kolesterol semata-mata. Diet tinggi makanan proses, gula dan lemak trans boleh menyebabkan LDL teroksida yang jauh lebih berbahaya daripada LDL biasa. Faktor yang lebih berisiko sebenarnya ialah keradangan kronik akibat diet tinggi gula dan makanan ultra proses, tekanan darah tinggi dan stres berlebihan, rintangan insulin dan diabetes, dan juga kurang aktiviti fizikal. Kolesterol tinggi tanpa keradangan sebenarnya tak berbahaya. Jadi fokus kita adalah kepada punca utama, iaitu keradangan, bukan sekadar menurunkan kolesterol saja. Jadi kolesterol bukanlah musuh utama. Ia sebenarnya penting untuk badan kita. Masalah sebenar ialah keradangan disebabkan insulin tinggi dalam badan berpunca daripada pemakanan dan gaya hidup yang tidak sihat. Jangan terlalu fokus untuk turunkan kolesterol, tetapi lebihkan usaha anda untuk mengurangkan keradangan.